Orang bijak dia tak simpan semua duit kat satu tempat je. Biasanya dia akan pastikan ada simpan sikit dalam bentuk tunai sebab kalau jadi kecemasan duit tunai ini paling cepat nak guna. Dan orang bijak juga akan simpan sebahagian lagi dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebab emas ni kalis inflasi dan jauh lebih mudah nak jual kalau nak dibandingkan dengan rumah atau hartanah lain. Dan yang bestnya, emas ni boleh disimpan di luar sistem kewangan kita tapi masih menjana keuntungan. Kenapa penting ada simpanan luar sistem ni? Sebab apa-apa sistem kewangan ni kita tak ada kawalan penuh. Bila-bila masa boleh disekat sama ada sebab isu peribadi ataupun bila ekonomi jatuh. So, berapa banyak nak simpan dalam bentuk emas? Pakar-pakar kewangan sarankan antara 10 hingga 50% daripada jumlah kekayaan kita. Kalau anda nak mula simpan emas di akaun Public Gold, boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda sebaiknya.